الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi kita masuk pada beriman pada hari kiamat yang kita sentuh sebelum ini. Bahagian ketiga, As-Sulus Al-Akhir, pada bahagian ini tauhid itu dipanggil Sam'iyah. Asal daripada kalimah Arab Sami'ah yang maknanya dengar. Ya, kenapa Sam'iyah itu dipanggil Sam'iyah? Dengar. Sami'ah dengar. Kalau saya dengar, maknanya topik Sam'iyah ini kita ambil daripada Quran dan Sunnah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jadi perbahasannya agak mudah. Boleh katakan tak ada khilaf yang besar. Cuma ada sikit-sikit. Contoh ba'azab kubur kan, ada yang tak mampu nak setuju. Dia kata azab kubur ni tak logik gitu. Ada kita jawab azab kubur ni diberitahu oleh Rasul. Ada hadis yang menerangkan sahih bahawa ada nikmat dan ada azab bagi orang yang kubur ni, tergantung pada amalan dia. Walaupun belum berlaku hisab lagi, hisab belum lagi, itu baru kita panggil hukuman pertama. Tuan-tuan masuk lokal, kena pelupuh lah, tanya lah yang member masuk lokal ni. Ke masuk lokal tu boleh sembang, bagi cekuduk minum kopi. Kita tanya-tanya, tuan-tuan masuk lokal, bunuh contoh, rogol contoh, dan boleh tu main sembang macam kedai kopi je. Kena pelupuh dulu, kedepuk. Standard. Mana orang aku Encik curi dan buat dadah. Okey dah lepas ni tu. Senang macam tu. Aku pun ada dadah tu. Ataupun masuk lokak tu boleh makan, ada cekuduk sedap, boleh tidur macam hotel 5 star ni tu. Ya lah ni dulu masuk lokak, nak masuk lagi. Tak mau sangat. Tanya, nak masuk lokak je? Tak nak. Dia makan. Tanya, ada makan? Ada Milo Ongkor tawar, biskut kering. Makan lagi. Ada makan. Ada toilet, tapi toilet baru, Masya Allah, tabarakallah, sesuatu khidmat dia. Saya kata, tu baru dunia. Tu baru azab dunia, kita tak sanggup. Sedangkan Rasulullah sebut, innal mauta la'ahwan mimma ba'da. Pendek ya dia. Ayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innal mauta la'ahwan mimma ba'da. Sesungguhnya mati itu, kata Rasulullah, lebih ringan daripada apa yang akan datang kepada kita selepas mati. Kalau kita tengok di alam zahir ni, sakit ni, ya Allah, kawan-kawan kita nak musibah, aksiden, penyakit, sakit itu tak apa-apa. Tapi sakit itu ringan kalau nak dibandingkan dengan kubur. Sebab tu stres macam mana pun kau, tuan-tuan, jangan ada kata biar aku mati lagi bagus. Gaduh lagi bini kau.
biarlah aku mati tak apa, senang sikit. Kita dengan konflik dengan anak-anak, konflik dengan adik-beradik, menegur bengkerak, contoh kena tipu dengan member sampai teruk, ambil gandah, ambil racun, bunuh diri. Seteruk-teruk dunia ni tak seteruk nak ngadak muka nakir. Kata Rasulullah, datangnya muka nakir itu bunyinya saja macam buruh di langit. Cuma Tok Imam baca talqin tu, ayat dia best lah. Janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka itu hamba Allah macam kamu juga. Orang mati tu tak boleh bangkit, cuba dia bangkit. Tok Imam nanti tempat saya tengok. Nanti tempat saya tengok. Rasulullah kan banyak cakap lah, jangan takut, jangan gentar. Baru JPJ Roblox letak lah, betul tak? JPJ Roblox letak lah. Tengok motor signal break, baru JPJ Roblox. Tapi sangat kena zaman ya. Ini bukan nakir Roblox, bukan main-main dia cerita. Satu-satunya jalan untuk selamat daripada kubur pada mahsyar tadi itu sekarang. Sebab tu saya suka tekankan sekarang. Banyak orang tekan duk cerita muka nakir main macam mana, tanya macam mana. Dan saya tanya tuan-tuan, kalau tahu pun buat apa? Kalau tuan-tuan tahu muka nakir tu macam mana, tanya tuan-tuan rasa boleh jawab. Dia bukan SPM lah, bukan trial, bukan star, bukan SRP, bukan. Ni nak jawab ni bukan mulut kita, amalan kita. Kita di dunia ni hari itu betul-betul ke kita ada Allah sebagai Tuhan kita? Betul-betul ke kita menganggap Rasul sebagai Rasul kita? Betul-betul ke kita ada Quran sebagai imam kita? Apa maksud imam? Guideline. Guideline. Pasal apa imam di depan dia panggil imam? Jualan imam di utama ni. Iza raka'a farka'u, iza sajada fasjudu. Imam tu dijadikan untuk kita ikut dia. Kalau dia rukuk, baru kita rukuk. Ni kita race dengan tu imam. Macam race dengan tu imam. Tak ada. Imam tak rukuk, kita rukuk dulu. Imam tak bangkit, kita bangkit dulu. Itu maksudnya. Betul-betul sungguh ke kita ikut Quran dulu? Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Ya, apa yang halal jelas, makan minum semua jelas sebut. Yang haram tadi rishwah, apa nama riba, ya, curi hak orang, kita buat, terlanggar semua tu. Sebab tu bila Marham ditanya, kenapa aku hidup tak bahagia? Dia kata macam mana tu nak hidup bahagia? Allah Ta'ala beritahu kiamat akan berlaku, kamu pasti akan mati. Syurga neraka itu benar, tapi kamu tak ready untuk masuk syurga. Neraka itu benar, tapi kamu tak berusaha untuk lari ke neraka. Na'udzubillah. Ya, bertanya orang curi, tahu tak neraka dah? Tak, lepas ambil. Bukan rasuah. Makin hari makin teruk kita ni. Daripada sekecil-kecil jawatan sampai sebesar-besar jawatan. Boleh sapu. Mari 3 kali sudah. Dah kecil majlis kecil sapu lah. Kena tipu member. Takkan majlis kecil-kecil boleh tipu ustaz. Orang nipu ni ustaz, dia kan kira. Tak boleh kita jadi buruk sangka kawan-kawan macam tu. Rupanya cerita bak duit ni bang, dia macam ni. Sembang-sembang yang pernah makan dia macam ni.
Dia kata, Ustaz, anjing ni kalau ada biasa makan tai, dia tak makan, dia cium pun jadi. Itu dia punya bidanan tu huduh sangat. Orang kalau dah biasa makan haram, dia tak boleh makan banyak, makan sikit pun jadi. Dia nak tengok. Kita ingat satu benda kan? Kita hutang dengan kawan, sekupang, tak banyak sekupang, tak payah, tak masuk syurga. Walaupun tu syahid, nantak Nabi umrah dia tak tahu pun apa sekupang tu. Hutang ni halal, tapi kita saja tak nak bayar, tak layak masuk syurga. Betul, masa kita mati syahid kan, tak yang kita ni ada perang, ada perang apa tak ada kan, tak ada harapan mati syahid tu pakai tak ada kan. Syahid dunia akhirat maksudnya, syahid untuk ilmu tu ada takut, syahid jadi untuk imam jadi untuk siap, untuk bina, kena penyakit apa itu mungkin lah syahid macam tu. Tapi syahid tu tak menjamin syurga. Jangan syahid yang menjamin syurga, syahid dunia akhirat, berperang pada jalan Allah. Itu pun tak boleh masuk syurga kalau sangkut dengan betul orang di dunia. Bukan betul kan, saya heran juga mikir orang macam tu. Heran mikir. Tak fikir kita nak mati bang, kita nak ngada orang tak. Sebab tu orang banyak tanya saya jawab mudah. Saya kata, tuan-tuan, abang, saya kata hak wajib buat. Apa yang Tuhan suruh buat. Tuan yang tak larat sembahyang diri, sembahyang duduk, bukan macam mana janji sembahyang. Puasa tak larat, buatlah cara tak larat. Sunat buat dekat larat, buatlah dekat mampu kita buat. Nombor satu yang jadi masalah, jangan ambil hak orang. Tu nombor satu. Sama ada hak tu maksudnya wang, duit, maruah, pangkat. Sepatutnya kawan kita naik pangkat tu, kita pergi sailang, kita pergi ciduk, kita buat fitnah kawan tu tak naik, kita duduk tempat tu. Biasa tak berlaku dunia? Ya, saya tanya, biasa tak berlaku? Biasa. Politik tu tolak tepi lah, dah tentu lah. Yang tak politik ni pun, yang duduk pejabat ni apa semua ni. Patut kawan tu naik saja, tapi kita ni, kita baru naik koperan. Kita pandai kan, kipas kuat sikit. Kipas kuat. Kita naik dulu. Tu apa hukum gaji? Tak nak tanya satu soalan ya, hukum gaji kita. Ada pun tanya saya soalan. Sekarang jenuh jawab depan Tuhan semua. Belum cerita hak atas lagi ni, cerita hak bawah kita boleh faham. Hak atas jangan sembang. Berapa banyak rebut jawatan lah apa kan, nak mudah dunia tu memang dia lah permainan dia macam tu. Tapi kalau kita faham akhirat semua bang, dia tak jadi. Sebab tu majoriti ayat Quran ni kiamat. 6,000 lebih ayat Quran ni hukum lebih kurang 600. Lebih kurang 600, 700 macam tu ayat yang hukum. Yang lain tu cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, umat-umat terdahulu. Lagi yang paling banyak kiamat. Surah kita buat kiamat ni baru surah suatu Qiyamah, Waqi'ah, Zalzalah. Allah ayat yang sekian. Why? Soalan ni kenapa Tuhan sebut sangat kiamat kita? Pasal kita lupa. Terus banyak kita keluar dengan masjid, lupa. Keluar balik. Sahabat pernah tanya Rasulullah macam tu. Ada satu sahabat, dia duduk merepek sama-sama. Merepek, kita kena merepek lah pasal tu. Namanya dia dadak, tak silap saya. Dadak tu saman, tak silap saya. Dia jalan dia kata,
Munafik lah aku ni, munafik lah aku ni. Munafik macam tu, dia munafik lah, munafik lah aku ni. Oh, sahabat tu paknya buat munafik semua, pasal apa? Tak lah dia kata, tadi masa itu dalam masjid, duduk dengan Rasulullah, Nabi sebut pasal kiamat, sebut pasal kubur, kita semua terayang insya. Hidup kita keluar je masjid, dia kata jumpa je dunia ni, lupa habis. Mana tak munafik. Kalau tadi kata betul juga, aku pun macam tu juga. Pakai import Nabi SAW, minta nasihat Rasulullah. Betul-betul. Kan? Sebab tu dalam Quran tu banyak sangat kita pakai. Sebab bila kita baca je, kita jumpa. Baca je. Supaya apa? Supaya review. Betul pun iklan TV ni. Iklan KFC ke McDonald ke apa. Sat-sat iklan. Sat-sat iklan. Betul tak? Nak bagi ingat. Wake-up beli juga. Contoh-contoh. Tengok sedap je kan. Beli juga. Kalau tak pergi kedai pun order Grab. Take away. Tak nampak sangat Ustaz masuk KFC je. Tak pian pun aku tak tahu. Kan. Pasal apa? Iklan. Maka sebab tu Allah Ta'ala iklan semua ni Quran. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Idza waqa'atil waqi'ah la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Supaya kita alert. Dunia ni hidup sekejap. Walaupun lama kan. Tuan-tuan ada yang 60 lebih, 70 lebih. Kan? 70 lebih tu nak compare kan dengan dalam kubur pun lama. Sekejap. Contohnya Fir'aun berapa lama nanti? Fir'aun berapa lama? 1000 tahun. Hantar pun nampak ada tahun nanti. Dia orang kubur. Berapa umur hantar? Ada 70, 80. Dia orang kubur lama. Nak compare dengan kubur pun dah jauh beza itu. So, jangan buat. Okey. Sebab tu orang tanya dia, Ustaz, apa dia tasawuf ni Ustaz? Saya jawab betul. Orang tasawuf ni hak jahat, hak haram dia tak buat langsung. Makruh pun tak mau. Hak wajib buat semua. Sunat pun harus pun ambil sikit-sikit je. Makan kadar perlu je. Sembang agak-agak patut je. Dia tak buang masa. Dia tak buang masa, tak buang duit, tak buang kederat. Pasal apa? Sebab dia tahu wal as innal insana lafi khusr. Tu ada sebab. Kau payah nak faham. Tak tasawuf ni kena ada. Orang tasawuf ni dia cukup jauh daripada benda haram, cukup jauh. Makruh pun tak. Kita makruh okey lah kan. Seokok makruh dulu kan. Tak apa makruh. Orang tasawuf tak. Syubhat ni haram ke tak? Ada ulama kata haram tak? Benda harus pun. Duk lepak lama-lama gelak-gelak tak. Tu je. Sebab apa? Sebab pada dia rugi. Buang masa tak buat pahala ni rugi. Masa kita singkat. Tuan-tuan saya tanya soalan muda. Soalan muda. Tuan-tuan kerja nak beli rumah berapa tahun kerja? Berapa tahun kerja nak beli rumah sendiri? 20 tahun, 30 tahun hutang bayar bank lah, walaupun kuih duit lah. Kan? Boleh dapat rumah sebiji. Siapa sini duduk Kuala ni boleh beli satu Kuala ni? Kan? 30 tahun servis boleh beli satu Kuala. Start daripada Manu sampai sampai Poyang. Betul? Ada? Gila Ustaz? Ada lah kaki-kaki tanah. Ada lah kebun sikit-sikit tu kan?
Tuan rasa berapa banyak model kita nak beli akhirat? Tuan rasa? Dia rasa? Jawab. Jujur. Punya lah kerja kita nak boleh dapat rumah macam tu. Dengan jenuh. Kan? Kereta, kata hutang 9 tahun nak beli kereta. Habis 9 tahun lingkup kereta. Tolak. Kereta 5 hutang tak. Boleh lah kan, nak jalan-jalan. Tak, apa model kita nak beli akhirat yang kita akan duduk selama-lama. Logik tu, kita kerja 30 tahun 4 bulan nak dapat rumah sebiji, kita tak 4 bulan nak dapatkan syurga Allah Ta'ala. Balik hang tekan untuk kita ni, logik ke tak apa yang aku buat tu. Logik. Ada masa nak lepok-lepok, nak right-right, apa, RZ lah, nak pergi, apa, pesta ayo lah, nak pergi buang masa lah, nak lepok minum ketum lah, ada masa kena buat ni tu. Dia lupa kita nak mati so. Kita nak jawab apa nak buang. Saya bukanlah saya baik sangat, kita pun pernah muda. Kita pun naik motor. Tak ajak. Tak mau. Buang masa. Duk mesti kena lepas jauh. Jom lah kita pergi. Tak mau. Dia pun mandi jauh. Mata 6 jam. Ustaz. 6 jam. Daripada Kehirah tu nak sampai mata tu tempat mandi. Kononnya lawang. Jadi lawang tu berapa jam? 6 jam je. Tak mau. Dia mandi sudah. Dan dia habis di mana hati dia beli kitab ke apa. Saya fikir begitu je. Saya bukan orang kaya lah. Susah. Ada duit sikit beli kitab lah. Itulah. Saya rasa itulah seronok hidup ni. Jumpa syekh. Ngaji depan syekh. Jumpa tu. Itulah hidup kita. Jadi ada orang tak anggap macam tu. Nak seronok. Nak apa. Kata apa itu? Pergi penat. Balik penat. Saya tak boleh laut je. Buat apa? Dan kita campur nyawa kita tengah jalan berapa ramai aksiden yang mati orang. Betul-betul nak kumpul sana sini habis duit mati 8 orang baru ni. Kita campur nyawa kita tu jalan untuk cuba nak seronok saja. Tak boleh. Sebab tu para ulama dah letak pedawai kita. Macam mana kita nak letakkan nyawa kita ni sebagai hantaran untuk kita ngadap Allah Ta'ala. Apa dia? Nazarkan hidup kita untuk agama. Jagongkan nyawa kita ni, kedekat kita, umur kita ni untuk agama. Itu guru saya buat macam itu. Sebab tu dia orang tak ada rehat. Saya jumpa guru saya sampai ketua, sampai jangan ada tongkat, tak ada ya. Kita sikit healing. Penat mana, aku je jabat di hari, penat tak mana. 5 sampai 8 sampai 5. Oh, itu pun kerja 2 jam je kot. Lain tu mulat je banyak. Minta maaf, itu tak marah macam tu. Dia kata, masuk ke 8, ke 9 minum kopi dulu. Ke 10 masuk guna. Itu memang pendek anak lah berapa. Kedua masuk guna, tu disek aja lah, dah nak balik lah. Itu pun tunjuk muka macam ketat sangat. Stres sangat. Pantang lelaki tu kau nak gaduh dengan lelaki kau. Contoh, bukan dari sini kau, tempat lain. Lepas tu dia pemarah aku kau ni. Dia nak cerita betul tak betul. Tentang banyak Nabi hidup je. Tentang banyak sahabat hidup je. Tentang banyak para ulama hidup je. Sama macam kita. Saya tanya student saya muda, kalau kita hidup zaman Imam Syafi'i lah, contohlah kita hidup zaman Imam Syafi'i. Rasa-rasa jadi orang aja dia hantu. Syafi'i terpaksa keluar daripada Gaza, beranak di Gaza, orang dilahirkan ibu dia di Gaza, pergi merantau ke Mekah, umur 6 tahun, cari ilmu. Sebab Mekah banyak ulama masa tu, pergi Mekah umur 6 tahun. 9 tahun jadi pakar Syafi'i Arab.
Semua 9 tahun. Umur 12 tahun dibenarkan fatwa di Mekah. Umur 12 tahun. Lepas itu perantau pula ke Madinah. 10 tahun berguru Imam Malik. Lepas itu pergi pula ke Kufah. Yaman, sorry. Jadi gubernur, jadi hakim. Tak cukup itu, pergi pula ke Baghdad, mengaji lagi. Pergi pula ke Mesir, mengaji lagi. 10 tahun hidup merantau cari ilmu. Kalau kita hidup zaman tu lah, zaman Bukhari, pasal-pasal mengaji lah, pasal-pasal. Tak. Ni rumah tu masjid, haram tak pergi mengaji. Contoh, bukan orang sini, tempat lain. Ni rumah tu masjid. Ustaz main ajak tafsir, ajak hadis, ajak fiqh, ajak tasawuf, tak pergi. Tu candian kita panggil Syekh daripada Mesir, habis 10,000 habis duit. Kok dengan candian dia tu? Tak payah. Aku tengok ada orang candian ni, tak ada. Habis 10,000 kita panggil Syekh. Kamu kok? Tak usah kata kita nak pergi naik kapal terbang mengaji ke, naik unta macam dulu. Tak, pergi naik selangkah je, pergi naik motor RM1 sampai tentang saat ini. Lepas rasa kalau kita hidup zaman ulama dulu, agak-agak jadi ulama kan jadi apa? Jadi untuk bayi pun. Okay, tak ada. Punya mudahnya kita hidup lagi bang. Masjid surau, aircon. Cuba tanya orang lama, Abang hotel. 50 tahun dulu masjid jadi ke? Dia tanya abang-abang kita yang rumah ni, masjid ni 50 tahun dulu macam ni ke? Kadang kayu je kan. Ayat pun dah cendawan. Tengok. Kau mampu tak ada. Tak ada. Ini AJK demi AJK berusaha minta bajet muat aircon. Mana ada masjid tak ada aircon kan? Tak ingat? Aircon. Rumah kita tak ada aircon tu. Kapek kami lalu. Punya orang nak buat bagi canggih. Nak suruh main. Tak payah. Tapi kalau benda buang masa, buang duit, dapat dosa pula, laju. Itu pelik. Yang tu pelik. Kita pergi faham. Sebenarnya nak buat amal soleh ni tak banyak model. Di masjid ada model. Di surau ada model. Di mengaji ada model. Dengan ilmu ada model. Tuan-tuan ambil tasbih bilik ada model. Ambil semayang ada model bang. Berapa ringgit nak keluar semayang? Tapi benda untuk layan nafsu kita keluar model. Keluar model. Kita tanya orang mungil, berapa habis duit? Sana berapa habis duit? Pergi dengar konsert. Tu Mak Saleh baru main Malaysia tu. Satu konsert bayar 500. Berdiri tengah banyak ni. Sanggup. Bukan ada makan pun. Sanggup. Kuliah setengah masjid siap bagi makan ni Ustaz. Kita belum ada bajet dulu. Belum ingat. Tapi ada satu masjid dah sebut masjid mana PKP ke tak PKP ke makan. Dia kata fungsi bantai Ustaz dia nanti balun. Setiap kali ngajak ada makan dia ni. Dia nak tarik orang yang masjid meter batu. Pelik. Jangan nak ke syurga ni sebenarnya mudah je. Tapi nafsu kita tak mau. Sebab tu jadi nampak payah. Sebab tu Nabi kata huffatil jannatu bil makarih. Dipagari syurga itu dengan benda yang nafsu kita tak suka. Dia semayang je, baca Quran je, wirid, tasbih, bukan penat pun. Tapi itu nafsu kita tak suka. Sebab itu kita cakap. Tadi yang layan nafsu tadi, jom ni. Nak pergi ngorak kan, nak pergi ketum, senang nak pergi ketum. Bukan ada jual berjalan ni tu. Orang pergi cari geng ni datang. Tapi sanggup. Nak layan nafsu. Sanggup kita. Allah Ta'ala zalim lagi ke? Nak tanya soalan. Tuhan zalim lagi ke? Saya ulang lagi saya. Dalam konsep amal soleh dengan maksiat ni,
Nabi sebutlah hadis yang kita baca antara ma'in tu. Man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu ajrun kamil. Siapa ada rasa nak buat baik tapi tak ada niat, dapat pahala. Dan niat buat pula, dapat 10. Ni buat pandang jahat. Niat nak buat jahat, belum dosa. Niat buat jahat, belum dosa. Niat tak jadi pula. Tadi duk perangai nak pergi dating dengan janda mana ke tu, dosa tak jadi. Macam dia buat maksiat tu, cancel. Beritahu minta maaf lah, cancel. Tadi dah niat nak buat jahat, dah siap dah baju semua nak pergi dating kan, kita cancel tu. Meninggalkan maksiat tu faham? Buat baru satu dosa. 4 pilihan depan kita. 3 boleh pahala, 1 dia boleh dosa. 1, 10, 1. Berapa? 10, 11, 12 di sebuah 1. Tapi orang tetap nak cari yang 1. Orang pilih 12. Salah Tuhan. Saya tanya apa? Salah orang Ta'ala. Bubuh status, kenapa aku tak bahagia? Yang pilih jangan tak bahagia. Orang tak dalam bagi tak jangan bahagia. Ambil Quran, baca, main masjid, semayang kita. Tak percaya abang? Ni tanya abang-abang kita yang balik semayang syak tadi ni, ada serah kan? Ada balik rumah? Ustaz, pasal apa ni? Serah, pasal apa? Semayang syak. Ada, dia pasal? Ada, tentang balik masjid apa? Pasal apa? Semayang syak. Jadi pun kata rasa lapar. Tengoklah kakak abang-abang di sini. Pasal pergi motor, saya tengok kakak dengan abang-abang naik motor yang berlaku pun tak ada. Lalu tu kata, motor dia ni langgar motor ni. Tapi bahagia. Sebab dia motor buruk. Sebab solat. Bila kita ibadat, kita semayang, kita puasa, baca Quran, mirip, dia mendatangkan kebahagiaan pada kita. Tak percaya buat ke? Tanya orang yang mirip, orang zikir. Tanya orang yang balik haji baru ni. Habis 10,000. Penat Tuhan yang tahu. Sebab jalan murah, yang bekok-bekok kaki, yang mengarah. Tapi semua kita seronok Ustaz dah selesai, dah buat haji. Terus kata dia semua, kita yang tengok pun seronok. Allah tumpang berkat. Saya ada bagi orang peluk minta tumpang berkat. Doa nak bagi saya. Bila kita dekatkan kita dengan Allah, dia datang bahagia. Sebab apa? Sebab apa? Kan jawab saya. Kenapa bila kita semayang, kita baca Quran, kita ibadat, kita bahagia? Macam apa? Sebab itu tempat asal kita datang lah. Kita datang daripada Allah Ta'ala. Itu tempat asal kita. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala balik, kita balik pada asal kita. Itu kita rasa semua. Tempat sejarah ini. Kita ada bumi ni, kita tumpang je. Tempat asal kita pun syurga. Tu ada asal kita syurga. Kalau tanya kita tak balik kampung. Tak balik kampung. Lepas tu saya dah tengok dia kita sedih lah kalau kita mati semua kan. Meninggal. Tapi begitu. Tak semayang je. Ada pula kata Ustaz, dia tu walaupun tak semayang, tapi hati dia baik kan. Ada itu metode dia. Ustaz, saya ni tak semayang, tapi saya ni dengan orang lah duit. Betul? Yang kau tu semayang, tidur lalu, tapi mulut kata kau orang. Siapa jahat Ustaz? Dia ingat aku nak kata dia baik lah. Silap tadi buat aku. Dia dua-dua jahat. Mana boleh Ustaz? Saya cuma tak semayang tu jahat. Tak semayang tu jahat. Ada orang interview satu orang, interview menantu. Saya ada, ya. Saya pokok, ya. Kaki botel, ya. Kaki perempuan, ya. Dah. Dah tanya, semayang? Dah. Semayang, duduk.
Tadi bagaimana? Tak kasih rokok, tak kasih pedok, tak minum arak, tak judi, tak kaki perempuan, tak kaki naik kelak. Bagaimana? Dah tak untuk habis tanya lah. Tanya satu soalan. Mayang? Dok. Tak jadi pedok. Tak jadi pedok. Dia tak semayang ni. Tapi tu cakap Islam ni hak semua, hak wajib kena buat, hak tak boleh buat. Kena ada dua Allah. Hak wajib kena buat, hak haram kena tinggal. Hidup Islam macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada roket kereta, kena ada insurans kereta, kereta kena ada brek, lampu kena cukup, signal kena okey, wiper kena okey. Nah, dia undang-undang dia langgar, yang traffic light dia langgar. Pagi, nak bayar. Dia boleh langgar traffic light, langgar, boleh jalan. Yo, ada pun tuan, tak nampak traffic light merah ni. Tuan, saya dah bayar hotel, bayar insurans, semua lesen, semua dah okey. Takkan traffic light langgar okey masalah. Tidak balik ni. Dia tahu kita faham. Kenapa nak hidup agama kita tak faham? Nafsu itu jahat. Itu Nabi Adam saya tengok mata di rumah itu. Aku tidak heran dengan orang yang kuat ibadat, kata Rasul. Aku heran, aku takjub orang yang boleh tinggalkan nafsu dia. Orang yang betul beriman, kata Nabi, sampai nafsu dia ikut apa yang dia bawa. Tuhan kata ini, ya. Tuhan kata tak. Itu yang makrifat. Itulah tasawuf. Pelik kan? Dia kata pelik, kamu nak tasawuf ni. Sebab tu orang tasawuf orang yang paling kuat ibadat. Orang yang paling jauh pada maksiat. Zahir dan batin. Boleh bang? Pasal apa? Panjang Ustaz ni. Panjang, memang panjang. Tapi harga dia berbaloi. Saya bawa satu cerita ringkas. Sampai pada masa esok ni, ada dua makhluk. Satu ni kaki maksiat. Maksiat ni semua buat. Satu kaki taat, ahli ibadat. Tuhan ambil yang kaki maksiat ni, Tuhan kata malaikat ambil saat dia ni, seorang mamat ni, pergi celup saat orang kau. Pergi celup saat. 1 second. 1 second, bukan lama, bukan hidup bukan setahun, tak. 1 second, pergi celup saat orang kau. 1 second. Buat keluar. Macam tu, okey. Okey kan, kat dunia itu tak kira bini orang ke, bini siapa ke, hang sapu semua janda ke, nak darah semua sapu, arak tunggang, dadah tunggang, ketum tunggang, semua balun. Di masjid sapu, di tabung haji sapu. Semua betul, tak nak kira. Asyik melintang je sapu. Betul ya? Tuhan tanya. Allah Tuhan. Hilang rasa nikmat aku layan nafsu aku dunia itu dengan 1 second Tuhan celup dalam aku. Nah, nikmat layan nafsu tu hilang dengan 1 second Tuhan celup dalam aku. Tak berbeza itu. Tuhan ambil pula yang kawan tadi, yang jaga halal haram, jaga nafsu dia kan. Biasa nak kena biasanya orang jaga halal haram ni kena kutuk dah, kena apa dah, kena macam-macam. Ambil dia tadi, celup dalam syurga saya 1 second celup buat pula. Tuan tanya macam mana? Okay. Memang berbalik. Memang berbalik. 1 second saja aku rasa hilang sakit aku dunia hari itu tu, dengan azab semua Tuhan lagi tu hilang dengan 1 second Tuhan celup.
Pilih. Ni baru Abang Haji tak puji je masuk sedap, gugur status. Bukan kau sini, kau tempat lain. Apalah nasib aku dapat suami tidak menghargai. Allah, takat masuk kari lelaki tak puji pun nak up status. Contoh, pergi pejabat pakai tudung baru, orang tak puji pun geram. Apa dah jadi psycho sangat kita abang hidup ni. Tu yang perempuannya, lelaki pun lebih kurang juga kan. Tukar kereta baru, orang tak tegur pun. Kereta baru. Oh, tengok. Alhamdulillah kereta. Orang tak rugi pun kereta baru. Rasa aku pun. Kita pun gerak. Ya, Alhamdulillah. Kenapa dah kita jadi macam tu? Kita hidup untuk siapa sebenarnya? Nak orang puji, nak orang sanjung. Ya, nak orang follow kita ramai. TikTokers. Insta famous. Kan? Oh, nak orang puji, nak glamour. Tu yang ada kok kita, adik-adik perempuan kita tak tolonglah saya. Tak tahu nak cakap apa. Dulu ni TikTok macam tu terkeluar oleh malam. Kalau Abang Haji kita dia tengok TikTok oleh malam tu, jaga-jaga sikit. Mana ada ceramah live oleh malam lah. Tu bukan ceramah lah tu. Tu Cik Mah, bukan ceramah. Cik Mah duk pakai kembar, duk pakai tuala sekerat, duk dalam depan TikTok, tayang Abang Haji pun ni elok, tak tengok. Ada yang duk saja tayang. Ustaz tengok dalam TikTok aku, nampak je. Kita maki lagi keluar apa kan? Ada semua. Gila betul rumah sekarang ni. Padahal ustaz lah, ada ilmu lah, ada wajah net lah, ada 5 orang follow lah kan. Benda letak semiak di bawah ibu. Dia benda komen pun benda. Arang semua dunia hari ni kan. Betul. Pelik-pelik kalau dunia ni tak muslim kan. Pasal apa? Dia tak faham. Dia tak faham kita hidup ni untuk apa. Jadi bila yang kata sampai ayat ini start daripada kita mati. Dalam bahasa detailnya nak pergi sakaratul maut. Baik, saya tanya soalan simple. Kenapa bila nyawa kita nak keluar, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Taraqi ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Mak Saleh tiru pergi terakia. Ustaz, terakia tu cakap orang putih, jadi tiru cakap Arab, taraqi. Mak Saleh buruk tu gak reti, bingung. Dia main tumpang bahasa orangnya haram tu. Dia tuan-tuan megah sangat lah. Speaking English. Tak apa lah cakap orang putih kan. Bukan cerdik mana Mak Saleh buruk ni, bodoh nak mampu dia pinjam cakap orang. Terakia tu ambil pada bahasa Arab, taraqi. Nyawa kita nak keluar dari lubuk ni. Kenapa bila nyawa kita dah sampai situ, taubat tak boleh terima? Ya. Sebelum tu ni duduk sakit Allah, boleh lagi lah kan. Dan Allah. Sebab tu ulama-ulama saran dia kita kan, sebelum bawa kereta, sebelum nak tidur, istighfar dia tanya kan, ada Allah kalau tu 3-4 kali, Allah 3-4 kali. Mana tu naik kereta tu terakhir kita bawa naik motor, memang kita ikut undang ni yang orang gila ada jalan kan, tak bawa macam ni pak punya kawan kita nak kita ada ni macam berkah ni motor, bismillah, tawakal Allah. Karena kalau kita ada apa-apa berlaku pun, kita dah sebut zikrullah dalam hidup, dah terakhir hidup kita sebut Allah. Soalan kenapa? Bila dah nak pergi ke situ dah, masa tu taubat Tuhan tak terima. Why?
Macam mana kita terbang? Tuan-tuan nak pergi siang ni, lepas dia bukit ni apa, kayu hitam tu, nampak tak benda pasir? Nampak? Nampak kan? Nampak kan siang? Orang tanya, percaya tak ada siang? Kalau orang tanya kita percaya tak ada siang? Bodoh tanya percaya ke tak? Bingung dengan soalan bodoh ni. Dah nampak dah. Macam tu. Bila nyawa kita nak keluar tu, dah nampak dah dalam hati. Dah nampak. Kita dah sepakat dah. Kita nak keluar ni, dah nampak dah malaikat. Nampak. Masa tu baru nak percaya akhirat. Baru nak percaya orang Ta'ala. Baru nak terima syurga neraka wujud. No. Peluang dah tutup. Sekarang. Sebab tu ulama besar kita jangan tunggu besok untuk tu. Sekarang, hari ini, kan? Sebab Tuhan tak pernah tutup pintu dia. Dia cakap pintu masjid tutup bang. Insya Allah 9.30 tutup saat. Kalau saat tu berapa satu pagi, kalau pergi 5 lebih. Ada satu masjid tu, bang dia yang tak ada, tutup dah lampu. Tak ada masjid minum marah dia orang. Isyak dia bang dia isyak ini fadilat dia sama dengan sembahyang hari raya dua rakaat lepas isyak itu sama fadilat dengan sembahyang sunat raya. Kita sembahyang raya pulut bagi nak kira. Rupanya tiap-tiap malam Tuhan bagi fadilat tersebut bagi isyak. Kita pun ada terbit tutup dah. Nak cepat balik tak siap kan, nanti tarik je kita lah juga kan. Dunia macam tu lah. Tetapi dia nak pukul 5 layan dia. Hari Jumaat tu jumpa setengah faham? Main Isnin kena Isnin cuti pula sesal main. Manusia macam tu. Kita gaduh dengan bini kita, gaduh bagian awak, boleh dijumpa selesai ni. Apa ni? Kan? Kalau telefon pun tak angkat, tutup. Piak-piak lah, lagi dia sejuk. Lagi dia sejuk. Tuhan. Bila-bila masa. 24 hours. 24/7. Ketuplah pintu Allah. Tuhan buka. Iza taqarraba abdi ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'. Kita baru nak pergi taubat, Tuhan buka dah pintu. Tak ada orang, tak payah kawan. Baru dia niat, Tuhan buka. Sampai last kan, cerita ni menarik. Kita tahu Fir'aun ni, jahat ni Fir'aun ni, Allah Ta'ala dia tu. Sampai ngaku Tuhan, fahajara fanada faqala ana rabbukum a'la. Diceritakan masa dia nak mampus dekat laut tu. Dia nampak Musa. Dia kena Musa, tolong aku, Musa mampu dia. Itu aku aja tak mau terdekat nak mampu, nak terjun bau ni aku pergi mampu macam tu. Musa cakap gitu. Bukan cakap kedah lah, cakap bahasa Sepah. Ada riwayat mengatakan bahawa silapnya Fir'aun tu pasal dipanggil Musa. Kalau dipanggil Allah masa tu Tuhan keluar. Masa dia nak tenggelam tu dia panggil Allah, aku selamatkan lagi, dia kata. Apa alasan tadi? Apa alasan lagi kita tak mau taubat?
mau buat baik. Firaun tu bapak setan pun Tuhan masih buka pintu. Tapi dia tanya Musa, adik mati kata. Hadis yang ada dalam ini, bunuh 99 orang, 99 orang bunuh. Tak macam mana dia rasa, ini jahat, dia bunuh 99 orang. Dia pun naik kuda pergi jalan nak cari ada atau tempat, ada tak harapan nak buat baik. Manusia tu gitu kan. Dia ada sampai satu masa dia rasa ada tak ada orang pun nak baik. Dia jadi. Sebab apa? Sebab tu fitrah. Sebab tu fitrah manusia ni dia nak jadi baik. Tu fitrah. Tak percaya. Cuba jumpa orang jahat ni kata dia baik. Suka ke tak? Kita jumpa daripada penyamun mak ketuk, ni baik, suka. Senyum sama. Padahal dia pentol di setan. Dia seronok orang puji dia baik. Sebab itu fitrah manusia tu macam. Jadi yang kawan kepala gangster daripada 99 orang ni, dia punya jumpa satu orang ahli ibadat. Ahli tersebut ahli ibadat. Dia kata, ni Pak Lebay dia ni, ataupun benda panjang ada seorang Pak Lebay ni. Dia jumpa sana, jumpa. Syekh, aku ni nak cerita pun malu, tak cerita pun nak cerita juga. Aku ni dah bunuh 99 orang. Ada tak jalan nak taubat? Ada tak? Kawan ahli tarikat, ahli ibadat. Hui, 99 orang bunuh. Tak ada, confirm neraka. Confirm. Kawan tengah buat pedang, ambil pedang cantik kepada tu bilik, lempuh tu bilik. Cukup 100. Allah, baru tadi nak taubat 99 orang bunuh, cukup 100. Aduh, dia pun jalan. Jumpa satu ulama. Nabi sebut ulama. Tadi Nabi sebut ahli ibadat. Ni Nabi sebut ulama. Dia jumpa ulama tadi kata, aku dah bunuh 100 orang. Ada tak jalan aku nak taubat? Syekh tu kata, pintu taubat sentiasa terbuka selagi belum kiamat, sebelum nyawa sampai roh. Dia nampak Syekh tu beritahu pada hadis, kamu ni yang kamu tak boleh jadi baik ni pasal kamu duk skill kamu tahu. Tuhan buka makrifat kasyaf pada ulama. Dia tahu. Kita ni yang tak boleh jadi baik ni pasal skill kita tu, skill tu penyanguk. Nak ketum kawan, nak dandang, malam ni kaki skodeng, jumpa. Topik dia tu, topik buai tu. Cuba kawan ustaz khabar abang ni tadi tutup lebih. Pagi ni ada mak surat, petang sehari pukul 8 dia duha, tengah hari zuhur jemaah, dia tukar ada tahlil. Itulah labun dia tu. Jadi kawan dia kata, betul juga. Aku memang gangster semua, kena bunuh orang kerja. Dia kata, ni ada dekat belah sana tu, opposite dengan kampung Mika tu, dalam masyarakat sebut Dan ni boleh pergi kampung, negeri, rumah. Boleh pergi 3 mana. Dan sebelah sana kontra dengan kampung pergi. Dia pun naik kuda pergi. Tengah naik kuda jatuh mati tengah jalan. Ingat, bila kita mati akan datang 2 malaikat nanti kita nak ambil roh kita. Yang cabut nyawa satu hal, yang nak ambil roh kita tu nak pergi mana? 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat nak claim, dia nak taubat dah, aku ambil dah. Malaikat azab kata, dia baru nak taubat, dia dah bunuh 100 orang, termasuk Pak Lebay kampung sebelah, ada balu tu dia. Aku dah ambil, dia confirm neraka lah. Kata dia jahat, tapi dia dah on way nak taubat. Tuhan hantar satu malaikat jadi penyakit. Macam ni lah, untuk berlaku adil, kata malaikat tadi, kita suka ni tempat dia jatuh ni, kalau dia dekat dengan negeri hasil tempat dia jahat tu, ambil yang azab ni ambil.
Kalau dekat dengan tempat nak pergi taubat tu, rahmat ambil. Orang riwayat mengatakan Tuhan perintahkan bumi bergerak sejengkal. Rupanya dia duduk tengah, dia masih lagi berat ke tempat jahat tu. Jadi Tuhan gerak ke bumi sejengkal, shibran kata gitu, sejengkal, dekat dengan tempat ibadat. Mereka rahmat. Tapi itu bukan alasan untuk dia bunuh orang. Ustaz kata 100 orang bunuh pun boleh, ni aku tak bunuh orang ni. Siap? Dah, bukan macam tu kau. Dah nak cerita pengampun ya Allah Ta'ala sampai tahap tu. Dan cerita tu cerita Bani Israel ataupun umat sebelum ni, hadis tu. Kalau umat sebelum ni pun Tuhan pengampun macam tu, ini kan udah umat Nabi Muhammad. Bahkan saya pernah cakap, banyak ulama beritahu kepada kita, cukup kita jaga akidah, insya-Allah, jaga iman kita jangan rosak, jaga hak wajib, hak haram, tambah hak orang jangan ambil, insya-Allah. Insya-Allah. Cuma tak dapat CJ dan masuk syurga tu, tak, tapi insya-Allah. Tu je. Sebab kita ada lesen besar umat Nabi Muhammad SAW. Faham tu? Okay, next baru kita bincang apa berlaku dalam kubur, insya-Allah. Jangan cerita tu, Imam muka 5. Muka 5. Mengucapkan selamat. Allah marah.